Kak Abang tahu tak, sebenarnya rambut gugur tu normal kalau gugur tu 50 hingga ke 100 helai sehari. Lebih daripada tu memang dah tak normal. Kalau dah perasan rambut dah start menipis ataupun rambut bila kita sikat ada banyak kan melekat dekat sikat rambut tu. Kak Abang kena tahu punca-punca dia dulu. So untuk video kali ni kita akan share lah antara punca-punca kenapa terjadinya masalah rambut gugur. Alright, ni antara common reason. Okay, yang pertama sekali stress, okay, ataupun tekanan emosi ataupun kurang tidur. Ni boleh menyebabkan berlakunya lah rambut gugur kita. Okay, biasanya kalau kita stress hari ni, dia tak adalah terus hari ni juga kan rambut gugur, tak ada. Dia punya efek tu akan ambil dalam masa 2 hingga 3 bulan selepas kita stress. Macam tu. Yang kedua, perubahan hormon. Contohnya, masalah period yang tak stabil ataupun masalah PCOS ataupun wanita selepas bersalin. Alright? Bila hormon kita tak stabil, of course lah dia boleh mengganggu kita punya kitaran rambut. Yang ketiga, kekurangan nutrisi. Contohnya, zat besi ataupun vitamin B12 ataupun protein yang tidak mencukupi lah. Ni pun ganggu juga kita punya kekuatan rambut. Okay, boleh melemahkan rambut kita juga. So, untuk akak abang yang ada masalah rambut gugur, apa yang akak abang perlu buat? Of course lah, boleh ikhtiar dengan BC300. Dalam ni, kita ada 3 teknologi hebat. Kita ada teknologi extract 12 herba, di mana antara 12 extract herba tu, kita ada herba yang mana bagus untuk kesihatan kulit kepala. Okay, and then kita ada apa lagi? Kita ada juga teknologi stem cell ginseng. Yang paling best, paling dahsyat, of course lah, kita ada teknologi tenaga skala. Alright, nak sihat, nak cantik, jangan lupa dapatkan BC300 sekarang. Okay, bye!